So itulah kekuatan bagi seorang ibu yang mungkin dia lalui kehilangan. Dia bangkit balik dalam hidup sebabkan anak-anak. Bukan hanya anak-anak dekat dunia, dan juga anak-anak dia yang sedang menunggu dekat pintu syurga. Kan biasa kita dengar kadang jumpa mak-mak kan, anak berapa? Anak 5, 3 dekat syurga, 2 dekat dunia. Kan kita biasa dengar sebut yang sebabkan keguguran ke kan, meninggal sebagainya. Sebab dia tahu tu anak-anak dia yang tengah tunggu dia. Kekuatan ibu kan ada pada anak tu. Kan sebab tu kenapa Siti Hajar ketika Nabi Ismail menangis, lapar, tak cukup makanan kan, nak susu, Siti Hajar boleh ulang-alik Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Ni dia pun tak cukup makan, suami pun tak ada kat sisi, tapi macam mana boleh berjalan berlari Safa Marwah di saat tak ada manusia pun kat situ? Kerana seorang ibu kekuatan dia ada pada anak dia. Jadi kalau nak bangkit semula dalam kehidupan, rasa macam overthinking, rasa lemah, anak boleh jadi penguat untuk kita bangkit semula dalam kehidupan. Rasa down kan, tak boleh ni, aku kena kuat balik, kita akan bangkit semula. Itu memang ada button khas yang Allah bagi pada seorang ibu. Ibulah. Macam mana button khas Allah bagi pada seorang anak lelaki terhadap ibu dia. Anak lelaki bila dia down, kalau dia tengok mak dia menangis, Ibu dia. dia akan cari ibu dia.